Saya tengok ramai yang gagal nak naik motor-motor yang tinggi macam ni, motor-motor adventure, rally. 910mm ketinggian seat dia. Tapi korang jangan risau. Hari ni saya akan ajar korang cara betul untuk kita naik motor rally yang tinggi-tinggi macam ni, motor adventure ke apa ke, memang boleh settle. Kita akan hantar Arif untuk tunjukkan cara-caranya. Macam ni cara dia. Tunjukkan. Nampak? Dia level-level perut. Macam lain ni. Macam susah je kalau dari sini. Dari sini kot. Apa sama macam susah juga ah? Ke kena ambil lajak? Bruh. Rasanya daripada sini okey kot. Bukan. Ini bukan kuda. Bukan kuda. Saya pernah belakang. Saya pernah naik macam gitu. Allahuakbar. Macam itulah cara dia. Belajar something? Sila komen.